Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fakhra Azirah dari ambilan Ogos 2023-2028 PSB 1 dan hari ini saya ingin berkongsi apresiasi terhadap karya seni yang saya hasilkan, iaitu bertajuk Akar dan Akal. Karya ini menggabungkan 3 elemen utama daripada budaya dan warisan, iaitu congkak, keris dan catur ke dalam satu bentuk visual yang moden dan penuh simbolisme. Saya akan menguraikan dari sudut asas seni reka, nilai estetika serta konteks budaya yang menjadi tunjang karya ini. Okey, baiklah. Bagi objektif pembentangan, dalam pembentangan ini saya akan menumpukan kepada 4 objektif utama, iaitu yang pertama, saya ingin menguraikan penggunaan asas seni reka dalam karya, termasuklah garisan, rupa, warna dan ruang. Kedua, mengenal pasti dan menilai nilai estetika yang wujud dalam susunan, warna dan keharmonian keseluruhan karya. Ketiga, saya akan mengupas pengaruh budaya dan simbolisme daripada elemen congkak, keris dan catur. Akhir sekali, saya akan berkongsi proses kreatif dan teknik yang digunakan dalam penghasilan karya ini. Bagi pengenalan karya ini dihasilkan menggunakan media pen marker atas kertas berwarna putih dengan gabungan unsur seni optikal dan pop art. Saya memilih subjek congkak iaitu daripada permainan tradisional Melayu, keris, senjata Melayu dan catur kerana ketiga-tiganya mewakili nilai penting dalam kehidupan, iaitu dari segi strategi, warisan dan kebijaksanaan. Congkak ialah permainan tradisional yang menekankan interaksi dan kemahiran berfikir. Keris pula lambang keberanian dan sejarah, manakala catur melambangkan cabaran intelek dan kepimpinan. Melalui susunan rupa bulatan dan corak visual, saya juga menyatukan 3 elemen ini ke dalam satu naratif seni. Bagi asas seni reka, dari sudut asas seni reka, saya mengaplikasikan pelbagai elemen dan prinsip. Garisan yang digunakan adalah melengkung dan bersilang bagi membentuk pergerakan visual yang dinamik. Ini boleh dilihat pada garisan yang mewakili keris dan pada lapisan dalam bulatan. Rupa utama ialah bulatan dan petak. Bulatan mewakili lubang congkak, manakala petak mewakili papan catur. Warna seperti kuning, merah dan ungu digunakan dengan berani dan yakin untuk mencipta kontras dan daya tarikan pada karya. Warna-warna ini juga membawa makna simbolik yang tersendiri seperti tenaga, semangat dan kebijaksanaan. Ruang dimanipulasi melalui penggunaan latar belakang papan catur yang memberi kesan kedalaman, seolah-olah karya ini mempunyai lapisan yang berbeza. Akhir sekali, terdapat tekstur visual melalui pola mikro dalam setiap rupa bulatan, iaitu corak kecil seperti titik, lengkung dan bentuk geometri yang halus. Ini mewujudkan kekayaan visual dan memperlihatkan keunikan setiap elemen budaya. Bagi nilai estetika yang terdapat dalam karya ini, ianya lahir daripada keseimbangan, irama dan keharmonian antara elemen. Saya menggunakan keseimbangan visual melalui susunan bulatan yang simetri di sesetengah bahagian, tetapi tetap mengekalkan variasi untuk menimbulkan minat. Irama visual dicapai melalui pengulangan bentuk bulat dan corak dalam bulatan yang memandu mata penonton dari satu titik ke titik yang lain. Kontras warna antara terang dan gelap serta antara warna panas dan sejuk memberi impak visual yang kuat. Penonton dapat terus tertarik kepada pusat tumpuan. Secara keseluruhannya, terdapat satu kesatuan visual walaupun terdapat pelbagai bentuk dan warna. Semuanya kelihatan serasi. Ini mencerminkan bagaimana budaya yang berbeza dapat hidup bersama secara harmoni dalam satu ruang seni. Bagi elemen budaya dalam karya ini, saya mengangkat 3 elemen budaya utama, iaitu congkak, keris dan catur. Congkak sebagai permainan tradisional Melayu diwakili melalui susunan bulatan yang berisi corak. Ia mencerminkan nilai sosial, interaksi dan strategi.
Ianya juga merupakan sesuatu yang penting dalam membina komuniti. Keris dengan bentuknya yang unik dan melengkung, saya lukiskan di bahagian bawah kiri karya. Ia bukan sekadar senjata tetapi simbol maruah, keberanian dan warisan turun-temurun. Catur diwakili oleh latar belakang memberi erti pemikiran kritis dan kebijaksanaan dalam membuat keputusan. Ia merentasi budaya timur dan barat, menjadikan karya ini lebih universal. Gabungan ketiga-tiganya memberi makna bahawa kehidupan ini memerlukan keberanian, kebijaksanaan dan keupayaan untuk merancang. Bagi corak dan kepelbagaian budaya, salah satu aspek yang saya tekankan dalam karya ini ialah pola mikro dalam setiap bulatan, iaitu corak yang kecil yang diilhamkan daripada pelbagai budaya. Ada yang menyerupai motif batik, tenunan songket, anyaman dan juga kontemporari moden. Setiap bulatan membawa cerita yang berbeza. Ada yang mewakili warisan Melayu, ada yang lebih geometrik seperti seni Islamik dan ada yang abstrak kontemporari. Ini semua menggambarkan kepelbagaian budaya dalam masyarakat kita. Melalui visual yang pelbagai tetapi bersatu dalam satu karya, saya ingin menyampaikan mesej bahawa seni boleh menjadi jambatan antara pelbagai budaya. Bagi proses dan teknik, proses penghasilan karya ini mengambil masa yang agak panjang kerana ketelitian yang diperlukan. Saya mulakan dengan lakaran awal menggunakan pensil bagi menetapkan susunan bulatan dan latar belakang. Kemudian saya mewarnakan menggunakan pen marker. Pewarnaan dilakukan secara lapisan untuk mendapatkan ton warna yang kaya dan sekata. Bahagian paling mencabar ialah pada bahagian pengisian corak dalam setiap bulatan kerana setiap satunya berbeza dan memerlukan perhatian terhadap simetri dan variasi. Akhir sekali saya kemaskan dengan garisan hitam tebal di sekeliling bentuk untuk menonjolkan struktur. Gaya ini banyak dipengaruhi oleh teknik pop art di mana ilusi optik digunakan untuk mencapai pergerakan visual. Bagi interpretasi dan simbolisme, karya ini syarat dengan simbolisme, di mana congkak ialah simbol kepada kehidupan, strategi, giliran dan pentingnya interaksi. Ia mengingatkan kita bahawa hidup bukan hanya tentang menang, tetapi tentang kerjasama. Keris pula adalah simbol keberanian dan perjuangan. Dalam konteks moden, ia mewakili semangat untuk mempertahankan nilai dan identiti. Catur juga membawa simbol pemikiran di mana setiap langkah memberi kesan. Ia melatih kita untuk berfikir sebelum bertindak. Gabungan ketiga-tiganya adalah satu tafsiran visual tentang kehidupan sebagai satu bentuk seni. Ada strategi, ada keberanian dan ada cabaran yang perlu hadapi dengan bijaksana. Melalui karya ini, saya mendapat banyak pengalaman dan pemahaman baharu. Saya mula melihat permainan tradisional bukan sekadar hiburan tetapi sebagai cerminan kehidupan dan budaya. Saya juga belajar untuk menghargai corak dan motif warisan yang kaya serta mencabar diri untuk menggabungkannya dalam cara yang segar dan moden. Karya ini adalah satu perjalanan peribadi dalam memahami siapa saya, dari mana saya datang dan bagaimana saya boleh menyampaikan itu semua melalui seni visual. Sebagai kesimpulan, akar dan akal bukan sekadar sebuah karya seni, tetapi juga satu naratif budaya yang menggabungkan elemen tradisional dan moden. Saya berharap perkongsian saya ini dapat mengajak kita semua untuk melihat seni bukan sekadar dari sudut keindahan, tetapi juga dari sudut pemikiran, simbol dan nilai budaya. Terima kasih atas perhatian anda. Saya amat menghargai peluang ini untuk berkongsi hasil karya dan proses di sebaliknya. Sekian, terima kasih.